Hari raya datang tau. Nama Mariana binti Salim, kena stroke belah kiri. Masa tu tak boleh jalan langsung lah. Lepas tu kalau nak duduk wheelchair pun dia tak selesa sebab nak baring je, tak boleh duduk lah. First treatment tu dia boleh duduk wheelchair. Macam nak transfer daripada wheelchair ke katil tu dia berdirikan dia je lah. Macam sebelum ni nak transfer tu susah. Banyak sangat. Sebab dulu kira basuh muka ke berus gigi tak katil kan. Sekarang boleh berdiri kat sini. Tak ada orang tak pegang pun. Kalau pergi tandas pun alhamdulillah naik wheelchair juga. Cuma sampai dekat pintu tandas tu, masuk ke tandas tu 2-3 langkah duduk dekat kerusi plastik lah. Pada dulu kira wheelchair tu basah. Pandangan Acik tentang layanan staf kat sini. Bagus sangat. Nikmatnya berjalan bersama Tuhan. Hari raya datang tau. Itu dia perubahan yang sangat-sangat hebat daripada salah seorang pesakit kami bantu di Kuhen Rehab and Wellness. Jadi, jika anda nak perubahan yang sama, anda boleh komen nak di bawah sekarang, tuan-tuan dan puan. Komen nak sekarang juga.